Hello and Assalamualaikum everyone. Saya Nur Amni, wartawan cilik TVPSS Sepina Channel. Pada hari ini, sekolah kami akan mengadakan majlis peluncuran Minggu Bahasa peringkat SKSP bagi sesi 2025. Minggu Bahasa kembali disambut dengan penuh semangat di sekolah kami. Majlis ini disambut agar murid-murid dapat memupuk kecintaan terhadap bahasa kebangsaan. Majlis ini menggabungkan 3 panitia, iaitu Panitia Bahasa Melayu, Panitia Bahasa Inggeris dan Panitia Agama dan Bahasa Arab. Jom sama-sama kita saksikan kemeriahan majlis peluncuran Minggu Bahasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong kanan hal ehwal murid, guru. Saya Madani, saya warga SKSP. Menjadi cerminan setia untuk Assalamualaikum Cikgu Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Putri Nur Alisha, wartawan cilik TV PSS Sepina Channel. Izinkan saya bertanya 2 soalan kepada Cikgu. Okey, silakan. Yang pertama, mengapakah bahasa Melayu penting dalam kalangan masyarakat Malaysia? Okey, baiklah. Yang pertama ya, mengapa bahasa Melayu penting? Okey, semua warga negara Malaysia sepatutnya tahu bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara kita. Bila sebut bahasa rasmi, ia adalah bahasa utama yang perlu dituturkan ataupun dalam bentuk penulisan, dan bahasa Melayu juga memainkan asas sebagai satu induk untuk menyatu padukan rakyat Malaysia. Yang kedua, bagaimana Cikgu memastikan bahasa Melayu digunakan dengan betul oleh murid setiap hari? Baiklah, di sini peranan guru-guru amat penting ya. Guru perlu memperbetulkan seandainya murid ada membuat kesilapan. Itu biasa ya, setiap murid biasanya melakukan kesilapan. Tugas atau peranan guru di sini untuk membetulkan, sama ada dalam proses PNP ataupun semasa proses biasa ketika perbualan seharian dengan murid-murid. Terima kasih Cikgu kerana sudi ditemu ramah bersama Sepina Channel. Sama-sama. Assalamualaikum Teacher Asni. Waalaikumsalam. Saya Putri Nur Alisha, wartawan cilik TV PSS Sepina Channel. Izinkan saya bertanya 2 soalan kepada teacher. Okey, silakan. Yang pertama, mengapakah kita perlu mengadakan Minggu Bahasa? Okey, yang pertama, terima kasih pada kru TV PSS. Jadi, minggu ini sempena pelancaran Minggu Bahasa, kita perlu mengadakan Minggu Bahasa sebagai salah satu aktiviti untuk murid-murid menguasai 3 bahasa. Itu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Okay. Yang kedua, sebagai guru bahasa Inggeris, apakah pandangan teacher tentang kepentingan Minggu Bahasa? Okey, sebagai guru bahasa Inggeris, bagi saya Minggu Bahasa ini perlu diadakan bagi mencungkil bakat murid dalam penggunaan bahasa Inggeris dan juga memahirkan mereka dalam penggunaan bahasa Inggeris melalui aktiviti-aktiviti bahasa Inggeris yang kita akan jalankan sepanjang minggu ini. Terima kasih teacher kerana sudi ditemu ramah bersama Sepina Channel. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum Ustazah Hidayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Alisha, wartawan TV PSS Sepina Channel. Izinkan saya bertanya 2 soalan kepada Ustazah. Ya, silakan Putri. Yang pertama, apakah perasaan Ustazah terhadap sambutan Minggu Bahasa pada tahun ini?
Alhamdulillah hari ini dapat meluncurkan Minggu Bahasa bagi tahun ini. Memandangkan kita ni dah lewat dah, terpaksa juga buat, sepatutnya buat dalam bulan 9 hari tu. Jadi terpaksa berganjak hari memandangkan dengan kesibukan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sepanjang tahun ini. Okey. Program ini dilaksanakan adalah bagi memartabatkan 3 bahasa yang telah diajarkan di sekolah ini, itu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Yang kedua, apakah harapan Ustazah sempena sambutan Minggu Bahasa? Harapan Ustazah sempena Minggu Bahasa ini dan sepanjang tahun semua murid terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan baik dan memberi kerjasama, dan penekanan Ustazah dalam bahasa Arab adalah bahasa yang amat penting. Bukan sahaja penting di dalam pelajaran, tapi penting untuk kita dalam memperlengkapkan lagi ibadat kita kepada Allah. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan juga bahasa syurga. Di samping kita belajar bahasa Arab, kita memahami isi-isi bahasa yang kita bacaan dalam solat. Itu. Terima kasih Ustazah kerana sudi ditemu ramah bersama Spina Channel. Okey, terima kasih juga Putri. Terima kasih. Pada hari ini, semoga kita semua dapat memupuk kecintaan terhadap bahasa kita. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye.